Okey, jom kita buat soalan ni. So, first kali awak cuba labelkan apa yang dia bagi dulu. So, yang ni kata apa? Indeks harga ataupun price index. So, 22 berasaskan 20. 22 based on 20. So, awak cuba label yang ni. Yang ni adalah 22 based on 20. Okey, yang ini pula 24 berasaskan 20. So, yang ni pula I 24 based on 20. Okey, jom. So, kita akan baca soalan lah, apa yang soalan tu minta. Pertama sekali, harga bahan C. Okey, jom. So, dia hanya mention bahan C sahaja pada tahun 2020 ialah RM15. So, ambil jap. P20 ialah RM15. Boleh? P20 ialah RM15. Okey, seterusnya pula. Okey, dan harganya pada tahun 2024. Okey, so 2024 ialah RM15.60. So, P24 ialah RM15.60. Okey, cari nilai M. So, M dekat mana ni? M dekat, okey, M dekat sini. Okey, tak apa. So, M ni apa? M ni adalah I2420. So, awak cuba keluarkan formula pertama dulu. I2420. So, ambillah formula indeks perubahan. Indeks biasa. 2420. Gunakan P24 dibahagikan dengan P20. Okey, didarabkan dengan 100. Betul? So, maksudnya apa? Awak masukkan dia punya I dulu. So, I dia M lah sini. So, P24 untuk bahan C. Apa tadi? Okey, RM15.60. Jom. And P20 untuk bahan C ialah RM15. So, yang ni just kena tekan calculator and dapat jawapan lah. So, kita ambil calculator sekejap and tekan. RM15.6 per RM15 darabkan dengan 100. So, jawapan awak dapat 104. Okey, so dapat jawapan yang pertama. Cuba labelkan M awak ialah 104. Okey, so soalan seterusnya. Cari harga bagi bahan C pada tahun 2022. 2022 pula. So, bila mana dia mention dekat awak harga pada tahun 2022, so maybe dia ada kena-mengena dengan yang inilah. So maybe dia ada kena-mengena dengan I22 ni. So, tak apa, kita cuba untuk keluarkan formula 22-20 dulu. Sama juga gunakan formula yang pertama. I 22-20 sama dengan P22 bahagi dengan P20 darabkan dengan 100. Okey, jom. So, masukkan dia punya I dulu. So, I dia adalah 110. So, P22 dia, okey, dia nak carilah P22. So, biarkan dahulu P22 dia nak cari. P20, okey, RM15. RM15. Okey, jom cari jap untuk P22. Okey, so ambillah kalkulator untuk cari P lah. 110 sama dengan X per 15. X per 15 darabkan dengan 100. Tekan shift solve. Shift solve ataupun shift solve equal. Dapat RM16.50. Okey, boleh. So, yang tu adalah soalan A1 dan A2. Settle, senang saja. 3 markah. Jom. Soalan B pula. Soalan B dia ada bagi awak info. So, kena labelkan dahulu lah info ni. So, dia bagi sini 22 berasaskan 2020 ialah 106.8. Apa tu? Indeks perubahan ataupun composite index. 22 based on 20 ialah 106.8. So, awak cuba keluarkan dulu. Dia punya indeks perubahan. 22 based on 20. Ya ke? Okey, betul. 106.8. Jom. Lepas tu dia bagi awak macam satu pemberat, weightage. 4H6. Okey. So, cari nilai H. Okey. So, disebabkan soalan tu dia hanya mention 22-20. So, awak cuba ambil 22-20. Ada tadi? Okey, ada. So, untuk nak bagi nampak lah, saya cuba untuk labelkan ataupun buatkan jadual lah. So, I 22-20. So, saya cuba masukkan dia punya ni satu persatu lah. Yang ni weightage dia. So, kita ada weightage untuk bahan A, B dan C. Bahan A, B dan C. Dia punya weightage adalah 4H dengan 6. Okey. 4H dengan 6. Lepas tu dia punya I tadi adalah 105, 106, 110. 110. Okey.
Jom. So dia punya indeks gubahan pun dia dah bagi. So maksudnya awak just kena guna formula indeks gubahan lah. Macam mana? Darab bahagi dengan total weightage. So macam mana awak? Darabkan je lah 105 darabkan dengan 4. Lepas tu 106. Okey. 106 darabkan dengan H. Darabkan dengan H. Tambah 110 darabkan dengan 6. Perkan dengan total weightage 4 tambah H tambah 6. So dia punya indeks gubahan berapa tadi? 106.8. Macam itulah. So kita akan cuba untuk simplifykan benda ini satu persatu sebelum kita nak kirakan dia lah. Okay, jom. So yang mana yang ini saya akan cuba tambahkan dulu. Ini dengan ini tak ada H kan? Cuba tambah dulu. 105 darab 4 tambah 110 darab 6. Okay, jom. So awak akan dapat ini 1080. Letakkan di sini 1080. Tambahkan dengan 106H. Okay, jom. So untuk yang ini pula saya akan pindahkan ini semua, saya akan pindahkan ke sana, dia akan jadi darab lah. 106.8 didarabkan dengan 4 tambah 6 10 lah. Betul? 4 tambah 6 10. So 10 tambahkan dengan H lah. Boleh? 4 tambah 6 10. So 10 tambah H. So sampai sini awak dah boleh tekan kalkulator untuk cari value of H lah. 1080 tambah 106 H sama dengan 106.8 darabkan dengan 10 tambahkan dengan H. So jawapan awak akan dapat 15 untuk H. Okey. So settle untuk yang itu. B ni B mana? B1. Okay, jom. B1 settle. Awak cuba tengok B2 pula. Seterusnya. So bila dia ada perkataan seterusnya, kemungkinan dia ada ambil jawapan yang sebelum lah. Okay. And dia kata apa? Dia kata cari harga yang sepadan. Kebiasaannya awak bila mana soalan dia minta awak cari harga ataupun price, kebiasaannya awak kena gunakan formula yang pertama lah, iaitu formula indeks biasa. So kita ada 2 tahun je, 2022, 2020. Okay, so awak kena gunakan P2220, okay, ataupun I2220. So yang inilah soalan kedua. So dia ada mention dekat awak tahun 22 dengan 20. So kena gunakan formula indeks biasa. Macam mana tu? P22 bahagikan dengan P20 darabkan dengan 100. So saya rasa indeks pun dah dapat tadi. Mana tadi? Oh yang ni. So boleh masukkan saja dalam ni tadi 106.8. So boleh masukkan terus. Jom. Lepas tu price 22 dia ada bagi tak? Price 22. Ada sini. RM58.20. So boleh masuk terus RM58.20. Jom. Price 20 dia tak bagi, so yang tu kena carilah. Price 20 dia tak bagi, so kena cari. Sebelum saya nak cari, benda ni kan duduk bawah. So saya akan cuba pindahkan dia ke atas dahulu sebelum tekan kalkulator. So akan dapat 106.8 didarabkan dengan P20 sama dengan RM58.20. Didarabkan dengan 100. So awak akan dapat P20 sama dengan apalah. Okay, jom. So ambil kalkulator. 106.8 darabkan dengan X sama dengan 58.2 darabkan dengan 100. So tekanlah shift soft ataupun shift soft equal. Jawapan awak ambil 2 titik perpuluhan 54.49. Okay. So settle untuk soalan B2. Jom. And soalan yang last sekali. Hitung indeks harga price indeks bahan B. Okay. 2024 berasaskan 22. Ini macam lain macam ni. Dia nak untuk bahan B sahaja. Okay, tak apa. So untuk bahan B yang mana? Okay, yang ini dengan yang inilah. So dia nak cari apa? Dia nak cari dekat sini I 24 22. Okay, jom. Cumanya 24 22 ada ke dekat atas? Tengok jap. 24 22. Yang ini bukan. Yang ini bukan. Macam mana nak buat ni? So nampak tak? Bila dia tak ada, awak terpaksalah menggunakan formula 3 tahun. Okay? So kita nak cari apa? Kita nak cari 24 22. So ada tahun apa? Awak ada tahun 2020, 2022, 2024. So awak cuba senaraikan ketiga-tiga tahun. Awak ada tahun 2020. Lepas tu awak ada tahun 2022. And last kali awak ada tahun 2024. Okay, cuba senaraikan semua dulu. Jom. And kita akan cuba masukkan satu persatu.
Pertama sekali untuk bahan ataupun bahan B. 22-20 ialah 106. 22-20 ialah 106. So, yang ini 106. 24-22 cuba cek. Ada tak dekat atas? 24-22. Tak ada. So, bila tak ada, yang itulah yang kita nak cari tadi. Yang itulah yang kita nak cari tadi. I 24-22. Ya, so yang kita nak cari. So, 24-20 ada tak? Cuba cek kat dalam jadual awak. 24-20. Okey, ada. 120. So, maksud je yang ni 120. Yes. So, yang ni kena gunakan formula 3 tahun saja. Nak cari C, awak kena ambil A darab B per 100. Boleh? So, nak cari C, dia punya formula apa? A darab B per 100. Boleh? So, C awak ialah 120. Masukkan terus. Jom. A awak ialah 106. Masukkan terus. And B awak ialah 24-22. I 24 based on 22. So, nak cari benda inilah. Nak cari I 24-22. So, boleh tekan kalkulator. Andaikan dia sebagai X sahaja. 120 sama dengan 106 darabkan dengan X. Darabkan dengan X. Perkan dengan 100. So, tekanlah shift soft equal ataupun shift soft. Jawapan awak ialah 113.21. Boleh? Bundarkan 113.21. Okay. So, jawapan awak akan dapat yang ini. Okay. Alright.